Okey, sambungan daripada pakar 3 tu, lepas tu terus kepada belikan bagi hasil yang lebih jalan tu kan ada burung ikan bilis, bawang macam-macam kan ada. Lepas tu terus sebab ada keluar pun dah hampir nak tengah hari. So pergi makan kat Bekasi Gading. Kedai sebelah sini Chinese, kedai sebelah sini Melayu. Okey. Saya ni dulu saya nampak kucing memang bagi saya trauma dan takut. Tapi waktu tu saya kucing lah saya pakai kain skrintet yang kembang tu. Kucing lah tepi saya buat sama je. Saya ni mana aku tahu konsep kucing ni. Oh, kita buat sama, kucing tetap kacau kita. Kalau kita makin takut, kucing akan datang kat kita. Bagi prinsip saya lah. Sebab kucing dia lebih suka pada orang takut. Dan jenis saya ni pun dulu takut. Tapi saya pegang kata-kata anak saudara sepupu saya sendiri, Cik Anim, kenapa kau takut kucing? Kucing tu tak kacau apa-apa. Dan itu anak sepupu saya sendiri, anak Lijan dan Kak Ina. Bagi saya, kata-kata itu menyentuh hati. Okey, untuk pesanan kepada yang takut kucing, untuk sesiapa, saya akan sebut nama seseorang ni. Dia semua binatang dia sangat-sangat takut. Kepada siapa yang takut kucing, please tolong jangan takut kucing. Kalau takut kucing, kucing itu akan datang lagi dekat engkau. Kucing tu takkan usik kalau kita tak kacau. Kalau kita buat samba dengan kucing, kucing tu takkan kacau kita. Tapi kalau bila kita nampak kucing, kita macam ni, kucing akan datang kita. Itu bagi pendirian saya. Ni saya nak bagi pesanan ni kepada nak bagi pesanan ni untuk AI ke ganda. Please jangan takut kucing, sebab kucing takkan kacau engkau. Kalau kucing takkan kacau engkau bila engkau takut, kucing akan datang pada engkau. Tapi bila engkau berani, kucing tu bila engkau buat samba tangan pada kucing tu takkan kacau engkau. Itu sahaja pesanan tu. Sebab saya tengok daripada konten-konten kawan yang kawan bawa kucing kacau dia, kacau ni. Dan lagi satu ni pesanan untuk umat Han juga. Kucing orang yang insya-Allah takkan kacau. Kucing itu akan dijinakkan oleh orangnya, oleh tuannya sendiri. Itu bagi pendapat saya. Kucing tu kalau kita buat ni dia takkan kacau kita. Tapi kalau kita buat macam terkejut ke apa ke, kucing akan datang kepada kita. Sebab budak, orang ni takut ke aku? Dia akan datang kepada kita. Tapi bila kita buat seramba, kita lidik, kucing tu takkan datang kepada kita. Okey, itu sahaja pesanan 2 orang untuk Irfan. Itu je. Bukan saya ni pun dulu asalnya penakut kucing. Take note daripada kata-kata anak saudara sepupu saya, Cik Anim, kenapa takut kucing? Kucing tu tak kacau apa-apa. Bila saya cuba inspirasi benda tu, dan ada lagi satu kakak sepupu saya sendiri pun pernah berpesan dengan saya, kucing tu lebih suka kepada orang takut berbanding orang yang berani. Saya dengar je waktu tu, saya tak cuba. Ada sekali tu waktu bila 23/10 tak silap saya punya check up. Dalam pukul 6, pukul berapa pergi hitam. Dia pergi hantar anak dia kat rumah hitam, rumah keluarga kan, rumah makcik sendiri. Okey,
Benda tu, okey. Lepas tu dalam buku apa? Mak cakap, Angah ikut lah. Boleh tunjuk jalan. Okey, macam tadi. Kat DAS. Kat tahu lah kan. Lepas tu, okey lah ikut. Waktu tu ada satu kucing. Ada lah. Kita masuk, dia pun masuk. Kucing tu rumah tu. Okey. Bila kita duduk diam, kucing tu lilik je kat tepi sofa. Dia tak kacau kita. Bila kita, kucing ni wataknya macam ni. Bila yang waktu 11 tu 2025 tu, yang saya tu makan mak cakap kan, kita makan kat kedai makan, kucing ni akan berjalan. Bila kita buat selamba, kita buat lilik, kucing tu lalu terus tak ada kacau kita. Kalau kita buat macam nampak kucing kita terus tendang, kucing tu akan mari kata kita. Sebab itu bagi saya, itu bagi pendapat saya lah. Saya daripada yang ada peristiwa ni ada berlaku lepas saya balik daripada Sarawak. Adik ipar punya atuk rumah sebelah mak dia, atuk rumah sebelah mak dia meninggal. Kita orang sampai hari Isnin petang. Lepas maghrib, kat beritahu nenek Ain sebelah mak dia, Pak, memang terkejut. Kita katakan, nak baik kita ni, kita waktu tu kalau Naim yang ambil kita macam